Ad-dars pelajaran al-awwal yang pertama tajuknya ialah At-tasawwuq abra al-internet. At-tasawwuq, beli belah, shopping. Abra melalui atau secara al-internet, secara internet. Yakni melalui internet atau erti kata lain secara dalam talian. Beli belah secara dalam talian, online shopping. Ad-dars as-sani, pelajaran yang kedua, tajuknya ialah Al-Iqamah. Al-Iqamah, penginapan. Ad-dars as-salis, ad-dars pelajaran as-salis yang ketiga, Al-Bahs an Al-Amal. Al-Bahs. Baik kelas, kalau ada perkataan Al-Bahs, mesti ada perkataan an. Okey, dia dua perkataan di sini yang membawa satu terjemahan. Al-bahs an, mencari. Al-amal, pekerjaan. Mencari pekerjaan. Baik, seterusnya ad-dars ar-rabi', ad-dars pelajaran ar-rabi' yang keempat, tajuknya ialah Al-ittisalat at-tijariyah. Al-ittisalat at-tijariyah. Komunikasi perniagaan ataupun perhubungan perniagaan. Business communication. Okay. Okay, baik, kita masuk bab yang pertama. Ad-dars al-awwal tajuk At-tasawwuq abra al-internet. Beli belah secara dalam talian. Okay. Baik, kita tengok kosakata. Bitaqah as-sahab. Bitaqah, kad. As-sahab, kad debit. Okay. Bitaqah as-sahab, kad debit. Al-jawwal, telefon bimbit. Jangan sebut telefon saja ya, telefon bimbit. Tasaffuh al-internet, melayari internet. Al-mahal at-tijari. Al-mahal at-tijari, pusat beli belah. Baik, seterusnya khidmah al-umala. Khidmah al-umala, perkhidmatan pelanggan. Al-bitaqah al-syakhsiyah. Al-bitaqah al-syakhsiyah. Al-bitaqah, kad. Al-syakhsiyah, pengenalan. Kad pengenalan. Baik, ini saya bermain dengan bahasa supaya awak ingat. Syakhsiyah, awak biasa dengar perkataan sahsiyah. Okay, sahsiyah rupa diri, sahsiyah. Sahsiyah maksudnya ialah peribadi. Kad peribadi? Tidak. Al-bitaqah al-syakhsiyah, kad peribadi di sini membawa maksud kad pengenalan. Okey, jangan buat kad peribadi ya. Yang tadi tu saya sebut, saya bermain dengan bahasa supaya awak ingat terjemahan perkataan ini. Al-bitaqah al-syakhsiyah, kad pengenalan. Baik, seterusnya at-tasawwuq abra al-internet. At-tasawwuq, beli belah. Abra al-internet, secara dalam talian. Al-mawqi' al-elektroni. Al-mawqi' al-elektroni, laman sesawang. Okey. Okey, baik. Kalau tadi dari perkataan bitaqah as-sahab hinggalah perkataan laman web al-mawqi' al-elektroni, ini semua adalah sejenis kata nama, isim. Bila kita sentuh pasal kata nama, kita mesti boleh dapat tentukan jantina. Baik, contoh al-jawwal. Okey, al-jawwal, telefon bimbit. Apa jantinanya? Jantinanya ialah muzakkar, lelaki. Kenapa? Sebab perkataan al-jawwal tidak diakhiri dengan tak marbutah, tak bulat. Ejaan double T underline. Ini menunjukkan perkataan al-jawwal ialah jantina, muzakkar, lelaki. Okey. Baik, manakala perkataan bitaqah as-sahab. Bitaqah as-sahab, ia terdiri daripada dua perkataan. Gabungan dua perkataan. Persoalannya, bagaimana kita nak tentukan jantina? Kita nak tengok pada perkataan yang pertama kah atau pada perkataan yang kedua?
Jawapan kita kena tengok pada perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, bitaqah. Ada tak marbutah, ada double T underline. Menunjukkan perkataan ini ialah jantina muannas, perempuan. Maka sebab itulah perkataan bitaqah as-sahab ini jantina muannas, perempuan. Faham kelas? Faham ke kelas? Faham Ustazah. Okey, baik. Kenapa kita kena fokus pada perkataan yang pertama untuk tentukan jantina? Baik, kita ambil contoh lah ya dalam bahasa Melayu. Okey. Bas. Bas apa? Kita ada macam-macam bas. Bas sekolah, bas kilang. Nampak? Poin utama kita ialah bas. Contoh. Okey. Mari kita pergi ke okey lah, ataupun stesen lah, stesen. Okey, mari stesen. Kita ada stesen bas atau stesen kereta api. Fokus utama kita ialah pergi ke stesen. Mari kita pergi ke stesen. Okey, persoalannya, stesen apa? Stesen bas ke stesen kereta api? Okey, jom kita pergi ke stesen bas. Baik, persoalannya, kita nak pergi ke mana? Ke stesen. Okey. Faham ya? Contoh, bas sekolah itu pergi ke utara contohlah. Okey. Yang pergi ke utara itu ialah perkataan bas ataupun sekolah. Jawapannya ialah bas. Okey. Fokus utama kita ialah jantina. Fokus utama kita ialah perkataan pertama untuk tentukan jantina. Sama juga al-mahal at-tijari. Al-mahal ini jantina muzakkar lelaki, maka al-mahal at-tijari jantinanya ialah muzakkar lelaki. Al-bitaqah asy-syakhsiyah. Al-bitaqah asy-syakhsiyah jantina muannas, perempuan. Okey, baik, kita teruskan. Seterusnya, ashtari. Ashtari, saya sedang beli. Ini ialah fi'il mudhari' present tense, kata kerja kala kini. Buktinya ialah kaedah. Kaedahnya ialah huruf hamzah di awal. Okey, jangan sebut ini huruf alif ya. Ini ialah huruf hamzah. Domirnya ialah domir ana. Ashtari, saya sedang beli. Nampak? Kita tidak menyebut perkataan ana, tetapi kita tahu ashtari. Siapa pelakunya? Pelakunya ialah ana, saya. Okey. Apa tindakannya? Saya sedang beli. Okey, baik, seterusnya. U'ti. U'ti. Saya sedang beri. Adfa. Saya sedang bayar. Ursil. Saya sedang menghantar. Kalau surat, saya sedang mengutus. Okey. Ini semua ialah dalam fi'il mudhari' present tense. Okey, baik, kita tengok petikan. Okey. Tajuknya di atas ni, okey. At-tasawwuq abra al-internet. Beli-belah secara dalam talian. Ishtara Ahmad al-jawwal al-jadid abra al-internet. Ishtara, telah beli. Ahmad telah beli. Kita cantikkanlah terjemahan, ikut struktur bahasa kita dengan betul. Okey. Ahmad telah beli. Baik, ishtara ini ialah fi'il madhi past tense, telah beli. Okey. Sebab ini ialah original word, kata akar, kata dasar. Domirnya ialah huwa, merujuk kepada Ahmad. Ishtara Ahmad telah beli. Al-jawwal, telefon bimbit. Al-jadid, yang baru. Abra al-internet, secara dalam talian. Walakin, tetapi, huwa, dia, yakni si Ahmad,
Yurid an. Okey, baik. Kalau ada yurid, mesti ada an dan selepas an mesti fi'il mudhari' present tense. Tengok perkataan yughayyir, ini ialah fi'il mudhari', buktinya ialah kaedah huruf Y, huruf ya di awal, dhamir huwa. Okey. Saya ulang, kalau ada yurid biasanya ada an dan selepas an wajib fi'il mudhari' present tense. Okey. Dalam kes ini dia guna perkataan yughayyir. Ini ialah fi'il mudhari' present tense. Buktinya ialah kaedah huruf Y, huruf ya di awal. Dhamir huwa. Huwa. Okey. Huwa yurid an yughayyir. Huwa yurid, dia mahu, yakni si Ahmad mahu. Huwa yurid an, Ahmad mahu, yughayyir, menukar, al-jawal, telefon bimbit, laun, warna, akhar, lain. Okey. Baik, perbualan antara Az-Zabun, Ahmad dan juga Az-Zabun pelanggan yang bernama Ahmad dan juga Ba'i' penjual lelaki. Okey. Baik Syamimi, Puan Syamimi boleh on mic? Puan Syamimi boleh on mic? Tak dapat. Okey. Baik, baca apa Husniza? Puan jadi Az-Zabun. Az-Zabun. Halo, ana Ahmad. Ishtaraitu al-jawal al-jadid abra mawfi'ikum elektroni al-elektroni ams. Ams ke amsal? Ams. Ams. Okey, marhaban. Ayu khidmah? Uridu an ugayyir al-jawal lawan akhar. أعطني رقم بطاقتك الشخصية وأخبرني أي اللون ستختار. Ni nak sebut satu-satu nombor ke Ustazah? Ya betul, sebab ni nombor IC. Tis'ah kah? Ya Tis'ah? betul. Tis'ah, wahid, isnani, tis'ah, asyra, Kosong. khamsah, Kosong. kosong Titik apa? kosong. Oh, Sifrun. tapi safrun, Sifr. oh, Nah, kita bahasa sifrun, Melayu ada sebut sifar kan? sifrun, khamsah, sittah, sab'ah, salasah, tis'ah. Wa akhtar al-lawn al-aswad. Okey, بعد 10 دقائق حسناً واخترت آيفون 14 باللون الأسود. Sahih. Wa mata satursilhu ilayya. إن شاء الله عادة سأرسله حوالي 1 إلى 14 أيام. Tayyib. Syukran ala al-musa'adah. Al-musa'adah. Afwan wa ila liqa. Okey, dah jom kita tengok terjemahan. Az-Zabun pelanggan lelaki. Dalam kes ini bernama Ahmad. Al-Ba'i' penjual lelaki. Baik, ini perbualan dalam secara panggilan telefon ya. Alu, hello, ana Ahmad. Ishtaraitu. Baik, ishtaraitu ini ialah fi'il madhi, past tense. Buktinya kaedah tu di akhir. Dhamir ana, saya. Ishtaraitu, saya telah beli. Al-jawal, telefon bimbit. Al-jadid, yang baru. Abra, melalui. Mauqi'ikum al-elektaruni. Mauqi'ikum al-elektaruni. Baik, ada sebutan kum di sini. Kum di sini ialah kalian. Mauqi' al-elektaruni, laman web. Mauqi'ikum al-elektaruni, laman web kalian. Ams, semalam.
Okey, saya telah beli telefon bimbit baru secara ataupun melalui laman web awak. Awak tu maksudnya pihak penjual lah ya kalian. Semalam. Marhaban, hai. Ayu khidmah. Ada apa-apa boleh saya bantu? May I help you? Khidmah, perkhidmatan. Awak ingat ya, khidmah, perkhidmatan, bantuan. Okay, may I help you? Tu maksudnya. Urid an, nampak? Urid an ughayyir. Ughayyir ini ialah fi'il. Fi'il mudhari'. Buktinya ialah kaedah hamzah di awal. Ingat selepas an, wajib fi'il mudhari'. Okay? Urid an, saya mahu. Ughayyir, saya tukar. Cantiklah terjemahan. Saya mahu menukar. Al-jawal, telefon bimbit, laun, warna, akhar, lain, warna lain. A'tini, berikan saya. A'tini, berikan saya. Mana saya di sini? Huruf ya. Huruf ya di akhir. Ini ialah saya. Saya di sini ialah sebutan ni di akhir. Okey. A'tini, berikan saya. Rakam nombor bitaqatika asyakhsiyah. Bitaqatika, adakah di sini? Kamu lelaki. Penjual ni dia sedang bercakap dengan lelaki. Kamu. Okey. Bitaqah syakhsiyah. Bitaqah syakhsiyah, kad pengenalan. Okey. Kad pengenalan kamu. Berikan saya nombor kad pengenalan kamu. Dan akhbirni. Nampak? Akhbir, beritahulah ni saya. Beritahulah saya. Ayu, which, yang mana. Al-laun, warna. Satakhtar, akan. Okey. Sebutan akan. Takhtar, kamu pilih. Berikan saya nombor kad pengenalan kamu. Dan beritahulah saya warna apa yang kamu mahu pilih. Tu maksud dia. Okey. Baik, kemudian dinyatakan nombor kad pengenalan. Dan akhtar, saya pilih. Al-laun, warna. Al-aswad, warna hitam. Ba'da, selepas asyarah. Selepas 10 daqaiq, 10 minit. Hasanan, baiklah. Okey, maknanya selepas 10 minit si penjual tu pun kembali ke talian. Hasanan, baiklah. Dan ikhtarta. Ada kaedah ta di akhir. Ini ialah kaedah bagi dhamir anta. Fi'il madhi, past tense. Kamu telah pilih. Dan ikhtarta. Wakhtarta. Dan kamu telah pilih iPhone 14. Dengan al-laun, warna al-aswad, warna hitam. Sahih, benar. Dan mata, bilakah satursiluhu ilayya, akan. Okey, seketul di hadapan ini ialah akan. Tursiluhu. Nanti dapat buku tolong betulkan ya, huruf L selepasnya ada huruf U. Satursiluhu. Kamu akan menghantarnya ilayya, kepada saya. Kalau bahasa kita mengepus. Okey, tapi janganlah sebut mengepus ya. Kamu menghantarnya kepada saya. InsyaAllah, adatan, biasanya, selalunya. Sa'ursiluhu, akan. Ursilu, saya hantar. Hunya, saya akan menghantarnya. Hawalai, lebih kurang atau kira-kira 1 hingga 14 ayam, hari. Maknanya penghantaran tu ambil masa 1 hingga 14 hari. Tayyib, baiklah. Syukran, terima kasih ala al-musa'adah, atas bantuan. Afwan, sama-sama. Dan ila liqa, jumpa lagi.
Okey, baik, seterusnya. Latihan di muka surat di muka surat sebelahnya. Okey. Soalan konsep sebegini ada ya keluar dalam ujian yang mana dia ada soalan berdasarkan petikan perbualan. Okey. Baik, kita tengok nombor 1. Man, siapakah ishtara yang telah beli al-jawal, telefon bimbit al-jadid yang baru? Okey. Kaifa, bagaimanakah, ishtara telah beli az-zabun, pelanggan, al-jawal, telefon bimbit. Kita cantikkanlah terjemahan. Bagaimanakah pelanggan itu telah beli telefon bimbit? Itu maksudnya. Okay. Ma, apakah laun, warna? Awak ingat, macam mana nak ingat laun Kita ada pensel color, pensel warna, luna. Laun, luna, laun warna. Okay. Apakah warna al-jawal, telefon bimbit, allazi yang yurid mahu az-zabun, pelanggan. Cantikkan terjemahan. Apakah warna telefon bimbit yang pelanggan mahukan? Itu maksudnya. Kam, berapakah rakam nombor al-bitaqah al-syakhsiyah, kad pengenalan. Berapakah nombor kad pengenalan? Mata, bilakah, sa yursil, sa akan, yursil, hantar, al-bai' penjual, al-jawal, telefon bimbit, al-jadid yang baru, ila kepada, az-zabun, pelanggan. Bilakah penjual akan menghantar telefon bimbit baru kepada penjual? Okey. Baik. Seterusnya. Baik, seterusnya ini adalah berkenaan dengan kaedah Nahu. Sekejap ya. Okey. Baik, ia penting ya berkenaan ini. Setakat ni memang masuklah, tak pernah miss soalan ini masuk dalam ujian. Baik, al-ismu nama min hais dari segi ataupun dari aspek al-adad bilangan. Al-adad bilangan. Bila kita sebut tentang kata nama, al-ismu, isim, kita ia berkait rapat dengan jantina dan juga berkait rapat dengan adat bilangan. Baik, bilangan dalam bahasa Arab ada 3 bahagian besar, iaitu mufrad. Mufrad maksudnya ialah singular, bilangan 1. Musanna, bilangan 2. Dan juga bahagian jamak. Bila sentuh pasal jamak, jamak di sini kuantiti minimumnya ialah 3. Maksimum tidak terkata. Bila tiba 3 sahaja dah diisytiharkan jamak. Saya ulang, mufrad singular bilangan 1, musanna 2 dan bilangan 3 ke atas itu kita sebut jamak. Okey? Baik, jom kita tengok contoh perkataan yang dibagi. Di sini tak ada transliterasi, tak apa saya boleh tuliskan. Okey. Contoh perkataan yang dibagi ialah jawal. Jawal, sebuah telefon bimbit. Kenapa sebuah? Sebab perkataan jawal ini ialah jantina. Sebab perkataan jawal bilangannya ialah 1. Apa jantinanya? Jantinanya ialah muzakkar, lelaki. Kenapa kena ada jantina? Ada jantina. Semua dalam bahasa Arab, semua kata nama, semua isim mesti ada jantina. Okey? Untuk selain manusia dan haiwan, macam mana nak tentukan jantina? Jawapannya ialah kena tengok pada perkataan Arab itu sendiri. Biasanya jika perkataan Arab itu tidak diakhiri dengan tak marbutah, double T yang bergaris bawah, maka perkataan itu ialah jantina muzakkar, lelaki. Contoh, jawal.
Ini ialah jantina muzakkar lelaki. Sebuah telefon bimbit. Okey, baik. Manakala dua buah telefon bimbit, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Okey, ada pelajar sebut, oh dua isnani. Jawal isnani. Isnani jawal. Salah ya, salah. Dalam bahasa Arab, nak jadikan bilangan dua mudah sahaja. Okey. Bagaimana caranya? Dia ada formula. Apa formulanya? Formulanya ialah tambah saja sebutan an. Alif nun di akhir. Ataupun sebutan ani. Ani. Okey, biasanya baris pada huruf nun tu kita sembunyikan. Maka sebut an sahaja. Baik, jadi dua buah telefon bimbit kita sebut jawalan. Jawalan, dua buah telefon bimbit. Apa? Ya, apa dia? Baik, jawalan berapa bilangannya? Dua. Apa jantinanya? Jantinanya tetap lelaki. Faham kelas? Nak jadikan bilangan dua mudah saja. Okey, baik. Di sini ada typo pada pada huruf Arab di sini. Jawalana. Salah ya. Huruf nun ini sepatutnya berbaris bawah, bukannya baris atas. Jawalani. Dua buah telefon bimbit. Okey, baik. Seterusnya. Jamak. Okey. Banyak telefon bimbit, tak kisahlah dari segi bilangan, asalkan bilangan minimumnya 3, maksimum tak terkata. Bunyinya ialah, dalam kes ini bunyinya ialah jawalat. Jawalat. Okay, again ini ada salah typo ya, typo pada baris pada huruf ta pada tulisan Arab. Bukannya jawalata, salah ya. Jawalat, huruf ta ini berbaris hadapan atau baris bawah. Okay, tak apa, kita sembunyikan saja janji at di akhir. Jawalat, kaedah at di akhir. Ini ialah kaedah menunjukkan perkataan jawalat ialah jamak. Okey. Jawalat, banyak telefon bimbit. Telefon bimbit. Okey. Baik, ada soalan setakat ni? Baik, dari sudut jantina. Dari sudut jantina, apa jantinanya? Baik, jawalat. Bilangan minimum ialah 3, maksimum tidak terkata. Baik, dari sudut jantina, apa jantinanya kelas? Cuba angkat tangan. Siapa kata jantina muzakkar, lelaki? Kan butang tangan tu. Butang tangan tu, angkat tangan tu. Siapa kata jantina lelaki? Angkat tangan. Baik, siapa kata jantina perempuan muannas? Angkat tangan. Salah tak apa kita belajar? Okey, baik kelas. Jawalat. Telefon bimbit. Banyak telefon jantinanya ialah muannas, perempuan. Ya, jantinanya ialah perempuan. Kenapa pula perempuan? Okey, baik kelas. Tolong catat kata-kata hikmah ini. Okey, catat kata-kata hikmah ni. Tolong ya, saya minta tangan awak pun bergerak juga, menulis juga ya. Pastikan ada buku nota. Selain manusia, apabila jamak maksudnya plural, banyak, maka secara automatiknya ia dalam jantina muannas, perempuan. Saya ulang. Selain manusia, apabila jamak, maka secara automatiknya ia dalam jantina muannas, perempuan. Baik. Saya ulang. Sebuah telefon bimbit ialah jawal. Bilangan 1 jantina muzakkar, lelaki. Baik, kalau dua buah telefon bimbit bunyinya ialah jawalan. Bilangan 2 jantina lelaki.
Baik, manakala banyak telefon bimbit, bunyinya ialah jawalat. Bilangan minimum 3, maksimum tidak terkata. Namun, dari sudut jantina, dia dah berubah. Dia jadi jantina muannas, perempuan. Kenapa kena berubah jantina? Selain manusia. Telefon bimbit bukan manusia. Apabila jamak, jawalat, ini perkataan jamak, perkataan plural, handphones, mobiles, telefon bimbit. Maka secara automatiknya ia dalam jantina muannas, perempuan. Okey? Baik, seterusnya. Ni dia baru nak ajar kita. Kaedah bilangan 2. Senang saja. Kaedahnya ialah an di akhir. An di akhir. Okey? Baik. Saya ulang. Okey? Ba'. Ba'. Ba' seorang penjual lelaki. Nak jadikan 2 orang penjual lelaki, tambahkan an. Maka bunyinya ialah ba'i'an. Okey, dapat kelas? Okey, baik. Manakala penjual perempuan. Penjual perempuan, tadi ba' penjual lelaki. Jadikan dulu perempuan, ba'i'ah. Ba'i'ah diakhiri dengan tak marbutah double T underline. Baik, nak jadikan bilangan 2, kaedah bilangan 2 ialah tambah an. Tetapi, ada tapi dia. Okey. Macam mana nak gabungkan? Baik, double T underline ini dalam tulisan Arab ialah huruf tak marbutah, tabulat. Huruf ini tidak boleh bersambung dengan perkataan selepasnya. Okey. Jadi bagaimana kita nak sambungkan ba'i'ah dengan sebutan an? Jawapannya awak kena buang double T underline, buang tak marbutah dan gantikan dengan single T. Gantikan dengan ta biasa. Barulah boleh gabung dengan sebutan an. Jadi bunyinya ialah ba'i'atan. 2 orang penjual perempuan. 2 orang penjual perempuan. Okey, dapat kelas? Okey. Sama juga contoh muslimah. Seorang perempuan Islam. Nak jadikan bilangan 2, kaedah 2 ialah an. Okey, dengan syarat awak kena buang double T underline, buang tak marbutah dan gantikan dengan single T. Gantikan dengan ta maftuhah, ta biasa. Barulah boleh gabung dengan sebutan an. Okey. Muslimatan, 2 orang perempuan Islam. Begitulah kaedahnya untuk bilangan 2. Okey. Baik, manakala jamak. Jamak di sini dia ada 3 jenis. Jamak di sini ada 3 jenis, iaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Okey. Baik, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Tengok dia ada perkataan salim di sini. Okey, salim. Okey, sebenarnya ni salah ejaan ya. Patutnya ejaan dia yang ni. Asal. Sama yang jamak tu, yang lelaki tu, okey. Baik, di sini saya beritahu ada typo ya. Salim ya, sebutan yang betul. Jamak muannas salim. Okey. Salim di sini maksudnya ialah sempurna. Maksudnya ialah bagi jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, kaedahnya berlaku di akhir perkataan mufrad. Okey. Baik, kita fokus dulu pada jamak muzakkar salim. Baik kelas, saya sebut, pastikan awak catat ya. Okey. Baik, jamak muzakkar salim ini hanya berlaku kepada manusia lelaki sahaja.
hanya berlaku pada manusia lelaki sahaja. Baik, yang kedua, ciri yang kedua, dia ada kaedah. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah huruf waw nun di akhir. Ni huruf waw nun di akhir. Okey, dia tak ada terasi-terasi. Huruf waw nun di akhir. Bunyinya ialah un. Namun dalam role play nanti terutamanya jangan letak huruf U dua. Dia sebenarnya ejaan yang betul ialah huruf U yang bergaris atas. Namun PDF ni saya tak boleh nak tulis simbol-simbol unik tersebut. Okey. Jadi sebab itulah saya letak 2 kali huruf U sebagai simbolik, bunyinya kena panjang sedikit. Namun dalam penulisan skrip jangan buat begini ya. Okey, kita dah belajar cara menulis skrip. Baik. Un. Okey. Un. Ini adalah kaedah bagi jamak muzakkar salim. Okey. Contoh ya. Muslim, seorang lelaki Islam. Kalau 2 orang, tambah je lah an. Musliman, 2 orang lelaki Islam. Baik, manakala jamak, ia adalah jamak muzakkar salim. Bunyinya ialah muslimun, ramai lelaki Islam. Okey, ya kadang-kadang kita sebut muslimin. Okey. Baik, kita ambil kaedah yang makruf lah Okey, di akhir. Okey, baik. Contoh perkataan yang dibagi di sini ialah ba'i'. Ba'i'. Seorang penjual lelaki. Manakala, kalau dua kan tambahan. Ba'i'an. Okey, baik. Manakala jamak, ramai penjual lelaki. Okey, ia adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kaedahnya ialah di akhir. Maka ba'i'un, ramai penjual lelaki. Berapa bilangan minimum? 3. Maksimum? Tak tahulah, tak terkata. Okey? So kesimpulannya kaedah itu ialah kaedah bagi jamak muzakkar salim. Okey, baik, seterusnya. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim kaedahnya ialah alif ta di akhir. Alif ta di akhir. Atau erti kata sebutan bergaris atas T. Okey. Baik, saya ambil contoh. Muslimah. Seorang perempuan Islam. Okey. Kalau 2, muslimatan. Okey, tadi saya dah terangkan. Baik, manakala jamak. Okey. Ia adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim kaedahnya ialah di akhir. Baik, bagaimana nak jadikan muslimah, seorang perempuan Islam, kepada perkataan jamak muannas salim? Baik, caranya seperti biasa, awak buanglah tak marbutah, double T, underline dan gabungkan terus dengan sebutan alif ta di akhir. Maka bunyinya ialah muslimat. Okey. Saya percaya awak dalam khutbah ke dalam majlis ke awak biasa dengar muslimin dan muslimat sekalian. Nampak? Ya, bahasa Melayu pun ambil sikit daripada bahasa Arab. Muslimin, ramai orang Islam. Dan muslimat, ramai orang Islam. Okey. Hadirin dan hadirat. Maksudnya hadirin lelaki, hadirat perempuan. Ya. Inilah dia jamak muannas salim, di akhir. Baik, kalau penjual tadi ba'i'. Ba'i' seorang penjual lelaki. Jadikan perempuan dulu, ba'i'ah. Baik, kalau 2 orang, gabungkan dengan sebutan an. Dengan syarat buang double T underline. Gantikan dengan single T. Barulah gabung, ba'i'atan. Okey, baik. Manakala kalau jamak muannas salim sama saja kaedahnya. Kaedahnya ialah di akhir. Dengan syarat awak kena buang dulu sebutan, buang dulu tak marbutah. Okey, buang dulu tak marbutah
dan gabungkan dengan sebutan baiat, ramai penjual perempuan. Okey, baik, seterusnya jamak taksir. Jamak taksir dia tiada kaedah. Okey, dia tiada kaedah. Maknanya di akhir perkataan jamak taksir ini tiada sebutan un dan tiada sebutan at. Ia tak ada kaedah, unpredictable jamak. Okey. Baik, dan tolong catat ya. Jamak taksir ini berlaku penambahan atau pengurangan huruf pada awal, tengah atau akhir perkataan mufrad. Okey? Ya, berlaku penambahan atau pengurangan huruf pada awal, tengah atau akhir perkataan mufrad tersebut. Baik. Contoh perkataan dakakin. Dakakin. Okey, sekejap ya kat sini. Sekejap. Baik, boleh nampak tak word ni? Boleh ya? Okey, baik. Dalam kes ini, kita kena tengok juga pada tulisan Arab. Okey? Baik. Sekejap ya. Baik, kita ambil contoh perkataan buku. Okey. Buku dalam bahasa Arab ialah kitab. Buku dalam bahasa Arab ialah kitab. Baik. Kitab di sini bilangannya ialah satu mufrad. Jantinanya ialah muzakkar, lelaki. Baik, nak jadikan bilangan dua, gabungkan dengan sebutan ani. Okey. Ani ataupun an. Maka bunyinya ialah kitaban. Dua buah buku. Ini dua buah buku. Baik. Senang saja untuk jadikan bilangan dua. Baik, manakala banyak buku, saya tulis jim di sini, jim maksudnya jamak. Sebutannya ialah kutub. Kutub. Dan kutub, okey, kutub maksudnya ialah buku-buku, books. Buku-buku, books. Apa jantinanya? Perempuan. Kenapa perempuan? Selain manusia, buku bukan manusia. Apabila jamak kutub, perkataan jamak plural, books, banyak buku, maka secara automatiknya ia dalam jantina muannas, perempuan. Okey, baik. Kutub ini ialah perkataan jamak. Jamak jenis apa? Jamak muzakkar salimkah? Jamak muannas salimkah? Atau jamak taksir? Jawapannya ialah jamak taksir. Kenapa dia dalam kategori jamak taksir? Ingat, jamak taksir berlaku penambahan atau pengurangan huruf pada awal, tengah atau ayat perkataan mufradnya. Baik, kita perhatikan pada perkataan mufrad, masa dia singular, sebutannya ialah kitab. Kaf, ta, alif, ba. Tetapi bila tang jamak, bunyinya ialah kutub. Ini bukan soal bunyi, ini adalah soal huruf. Huruf apa yang hilang? Huruf alif tiada pada perkataan jamak. Inilah dia jamak taksir.
Berlaku pengurangan atau penambahan huruf pada awal, tengah atau akhir perkataan. Okey. Baik, faham kelas? So perkataan kutub ini ialah perkataan jamak, books, banyak buku. Jamak jenis apa? Jamak taksir. Kenapa dia jamak taksir? Pertama, ia tak ada kaedah un di akhir dan mustahil. Kenapa mustahil? Sebab un di akhir itu hanya untuk manusia lelaki sahaja. Dan ia juga tak ada kaedah at di akhir. Maka dah tentu ini adalah jamak taksir. Okey. Baik, saya ambil contoh lain. Dalam buku dia bagi perkataan dakakin. Dakakin. Dia dah bagi perkataan jamak. Okey. Dakakin. Banyak kedai. Ya, dakakin ialah banyak kedai. Baik, soalannya, apa bunyi perkataan mufradnya? Baik, perkataan mufradnya ialah baik, perkataan mufradnya ialah dukkan. Dukkan sebuah kedai. Dukkan sebuah kedai. Perhatikan, dukkan, dal, kaf, bertanda sabdu, alif, nun. Manakala tentang jamak bunyinya dakakin. Tiba-tiba ada huruf iya pula datang. Okey. Faham kelas? Maka dakakin terjemahannya ialah banyak kedai, kedai-kedai. Jantina perempuan muannas, ia adalah kategori jamak, jamak taksir. Okey? Faham? Ada soalan? Okey ke? Ada soalan ke kelas? Baik, saya ambil contoh yang mungkin menarik perhatian awak. Kita ada perkataan nisa. Okey, nisa. Pernah dengar tak nisa? Ni nama orang perempuan. Apa maksud nisa kelas? Perempuan kan Ustazah? Yes, nama wanita. Okey. Nisa maksudnya ialah wanita. Baik, soalan saya. Perkataan nisa ini ialah gender, kita tahu gender perempuan. Soalannya, ia adalah bilangan apa? Mufrad, musanna atau jamak? Baik, angkat tangan. Siapa kata nisa ini ialah jantina, ialah bilangan mufrad satu? Angkat tangan. Salah tak apa, tak ada masalah. Baik, siapa kata nisa ini ialah bilangan 2? Angkat tangan. Baik, siapa kata nisa ini ialah bilangan jamak? Angkat tangan. Okey, baik. Nisa ini ialah bilangan jamak. Jamak. Okey. Maksudnya terjemahannya ialah para wanita. Ramai wanita. Wanita-wanita. Baik, persoalannya. Seorang wanita, apa bunyinya dalam bahasa Arab? Cuba Husnizah. Seorang wanita, apa bunyinya dalam bahasa Arab? An-Nisa. An-Nisa, salah. Alif lam di situ tidak mempengaruhi terjemahan. Nisa, women. An-Nisa, itu sekadar ada alif lam, the women tu je. Artikel artikel the. Seorang wanita perempuan. Seorang wanita. Seorang wanita, kita sebut apa? Cik Taufik. Nisa sejak ke Ustazah? Nisa juga? Mana boleh. Saya tahu. Cuba yang lain, Syamimi ke? Taufik? Seorang wanita, kita sebut apa? Baik, seorang wanita dalam bahasa Arab ialah
Imro'ah. 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 Seorang wanita. Nampak tak bunyi dia jauh? Ya, saya ulang. Imro'ah, seorang wanita. Huruf alif, mim, ra, hamzah, tak marbutah. Huruf I, M, huruf R, double T underline. Tetapi bila tang jamak bunyinya ialah nisa. Itulah dia jamak taksir. Unpredictable jamak. Habis dia punggah. Tiba-tiba time jamak ada huruf nun, ada huruf N, ada huruf S, ada huruf dan sebagainya. M, R semua hilang. Itulah dia jamak taksir. Unpredictable jamak. Berlaku penambahan atau pengurangan huruf pada perkataan mufradnya. Okay. So nampak kita dah tahu dah. Nisa, ini terjemahannya ialah para wanita. Kalau seorang wanita kita sebut imro'ah ataupun mar'ah. Okay, imro'ah biasanya. Alright, baik dah kita kembali. So kesimpulannya jamak muzakkar salim kaedahnya ialah un di akhir. Jamak muannas salim kaedahnya ialah at di akhir. Baik, tolong tambah jamak muannas salim ni ciri-cirinya berlaku pada wanita, manusia wanita dan berlaku juga kepada selain manusia. Contoh tadi telefon bimbit. Telefon bimbit. Jawalat. Telefon bimbit bukannya manusia. Okey, dan dia adalah kaedah jamak muannas salim. Alright, baik. Ada soalan setakat ni? Jangan risau. Untuk TAC ni pusing-pusing dia akan guna kosakata yang kita belajar dalam buku sahaja. Okey. Baik, muka surat seterusnya. Tajir. Okey, ni dia bagi sebutan ya. Untuk mufrad bilangan satu dan juga jamak taksir. Maka kosakata sebegini je lah yang akan keluar dalam ujian ni. Kita tak akan ambil unsur-unsur luar. Okey, sebab tu awak belajar kena ada buku. Kalau tak ada buku susahlah sikit sebab kita 100% semua ujian kita akan ambil dari dalam buku sahaja. Okey. Baik, mufrad ini ialah kategori ataupun ini adalah kolom mufrad, perkataan-perkataan mufrad. Baik, seterusnya jamak taksir. Ini adalah perkataan jamak taksir. Baik, tajir, seorang peniaga lelaki. Ramai peniaga lelaki, tujar. Tujar, para peniaga lelaki. Dan ia dalam kategori jamak taksir. Boleh tak jadikan dia jamak muzakkar salim? Jawapannya tidak. Okey. Kita ambil apa yang termaktub dalam silibus ini saja, okey? Boleh tak jadi dia jamak muannas salim? Lagilah tak boleh. Tajir kan peniaga lelaki. Lelaki, manusia lelaki. Tak mungkin nak ubah jantina, okey? Baik, seterusnya. Hisab, account, sebuah account. Awasib, banyak account. Okey, baik Husniza. Tujar, para peniaga lelaki. Soalan saya, apa jantinanya? Muzakkar. Yes, lelaki. Kenapa lelaki? Sebab ini manusia. Jangan pula jangan pula bergantung pada kata-kata hikmah tadi. Tidak. Baik, manakala hawasib, account. Husniza, apa jantinanya? Muzakkar atau muannas? Muzakkar juga. Muannas, perempuan, Itu account. namanya muannas. Selain manusia. Hawasib, account. Account bukan manusia. Okey, apabila jamak hawasib, banyak account, maka secara automatiknya ia dalam jantina muannas, perempuan.
Okey, faham Zabun, pelanggan lelaki. Zabain, para pelanggan lelaki. Qalam, sebatang pen. Aqlam, banyak pen. Secara automatiknya jantina muannas, perempuan. Tabiq, tingkat atau aras. Tawabiq, banyak tingkat. Okey. Okey, baik seterusnya. Okey, lengkapkan jadual ini, nyatakan sebutan bagi mufrad, musanna dan juga jamak. Okey. Baik, tajir seorang peniaga lelaki. Maka nyatakan sebutan untuk musanna dan juga jamak. Baik, seterusnya yang kedua, dia bagi kosakata dalam kategori musanna, perempuan. Bai'an, penjual lelaki. Berapa orang? 2. Okey, 2 orang penjual lelaki. Nyatakan sebutan untuk mufrad dan juga jamak. Baik, seterusnya nombor 3, dukan, sebuah kedai. Mahal. Baik, mahal juga membawa maksud kedai. Tapi sebenarnya ada beza ya antara dukan dan juga mahal. Kalau mahal ni lebih kepada contohlah ya, mahal al-malabis, kedai pakaian. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya nombor 5, ummal, para pekerja. Okey, para pekerja ataupun para staff. Okey. Baik, seterusnya latihan. Arahan berbunyi sahih al-kalimat allati tahtaha khat fil jumal al-atiyah. Okey. Soalan konsep sebegini confirm keluar dalam ujian. Yang mana kalau ujian mendengar awak kena dengarlah betul-betul. Kemudian nyatakan ayat ini sahih ataupun khata'. Kalau ujian bertulis, maka awak kena perhatikan betul-betul. Okey, perhatikan betul-betul dari sudut kaedah terutamanya. Okey, baik, nombor 1. Baik, sesungguhnya semua kosakata yang bold ini salah. Salah dari sudut kaedah. Okey. Okey, baik, nombor 1. Az-zabunan yashtari al-jawal ar-rakhis. Az-zabunan yashtari al-jawal ar-rakhis. Baik, saya berikan terjemahan kasar sahaja. Namun jangan bergantung pada terjemahan untuk menentukan ayat ini betul. Tidak ya. Awak kena tengok juga dari sudut kaedah. Okey, baik, nombor 1. Az-zabunan yashtari al-jawal ar-rakhis. Pelanggan itu yashtari, sedang beli al-jawal, telefon bimbit ar-rakhis, yang murah. Baik, az-zabunan. Baik, Puan Husniza, kita bedah dulu perkataan az-zabunan. Ini ialah isim kata nama atau fi'il kata kerja? Kata nama. Yes, kata nama. Bila kita sebut kata nama, mesti ada bilangannya. Apa? Berapa bilangannya? Musanna. Musanna, 2. Apa buktinya? Kaedah. Kaedahnya ialah an. An di akhir zabunan. Baik, apa jantinanya? Muzakkar. Yes, muzakkar, lelaki. Okey, baik. Sekarang kita tengok perkataan. Baik, perkataan az-zabunan ini salah. Salah dari sudut apa, Husniza? Dari sudut bilangan kah atau dari sudut jantina? Bilangan Ustazah. Bilangan. Baik, kenapa bilangan salah? Baik, kita kena rujuk pada perkataan lain. Kita nak rujuk pada perkataan yang mana, Husniza? Yashtari. Yes, yashtari. Baik, bedah pula perkataan yashtari. Yashtari, isim atau fi'il? Fa'il. Yes, fi'il. Fi'il apa? Fa'il madi kan Ustazah? Kaedah. Mudhari'. Yes, fi'il mudhari'.
Okey, fi'il mudhari' present tense. Buktinya ialah kaedah. Kaedahnya ialah huruf ya, huruf Y di awal. Okey, apa dhamirnya? Apa dhamirnya Husniza? Domain is root word kan salah. Bukan, dhamir huwa, huma, hu yang 14 ketul tu. Oh, huwa. Huwa, yes. Kita dah dapat dhamir. Okey, baik Husniza. Huwa laki ke perempuan? Laki. Yes, lelaki. Berapa bilangannya? 1. 1. Nampak? Okey, sekarang kita dah bedah. Kita dah tahu, oh yashtari ini tersiratnya dhamir huwa. Huwa bilangan 1, jantina lelaki. Dalam kes ini azabunan salah dari sudut bilangan. Sepatutnya kena jadi bilangan 1. Apa jawapannya Husniza? Azabuna. Azabun. Azabun. Buang je lah sebutan an. Kita tahu an itu ialah bilangan 2. Jadi nak jadikan bilangan 1, buang je lah sebutan an. Maka jawapan yang betul ialah azabun. Faham kelas? Okey, baik, seterusnya nombor 2. Okey, pastikan awak buat ya latihan ni. Saya berikan terjemahan kasar sahaja. Baik, hazani ini al-jawwal, telefon bimbit jadidan, baru. Ini ialah telefon bimbit. Telefon bimbit ini baru, tu maksudnya. Baik, yang salah ialah al-jawwal. Baik, seterusnya nombor 3. Hazihi bitaqatan syakhsiyah qadimah. Ini ialah kad pengenalan qadimah yang lama. Hazani mushtariyan wasim fi as-suq. Hazani ini mushtariyan pembeli, wasim yang kacak, fi di as-suq pasar. Baik, seterusnya. Tabi' al-ba'i'atan, tabi' jual, sedang menjual. Al-ba'i'atan, penjual. Al-jamilat, yang cantik. Fi di al-mahal at-tijari, pusat beli belah. Penjual yang cantik itu sedang menjual di pusat beli belah. Okey. Baik, seterusnya di bahagian bawah isi tempat kosong, pilihan jawapan telah diberikan di sebelah kiri. Baik, nombor 1 al-amil, staff atau pekerja. Yabi' sedang jual ... Baik, nombor 2 Maryam wa Husna ... mujtahidatan, yang rajin. Baik, nombor 3 yursil, menghantar ... al-bada'i, barang-barang, fi di maktab al-barid, pejabat pos. Baik, nombor 4 ta'mal, bekerja ... fi di al-mahal at-tijari, pusat beli belah. Baik, nombor 5 yadfa, sedang bayar ... fi di asyubbak. Okey, pilihan jawapan ada di sebelahnya. Okey, baik, seterusnya. Baik, perbualan antara perempuan. Okey, perempuan colour pink ni dia tanya kepada perempuan colour coklat, tudung. Maza, apakah? Tashtarin. Baik, tolong betulkan ya. Ini ada huruf N di akhir untuk transliterasi. Okey, ada huruf N kat sini. Tashtarin. Maza tashtarin fi al-mahal at-tijari? Ada tanda soal sebenarnya di sini. Apakah tashtarin yang kamu beli? Fi di al-mahal at-tijari, di pusat beli belah. Baik, tashtarin ini ialah fi'il mudhari' present tense, kata kerja kala kini.
Buktinya ialah kaedah. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah huruf ta di awal, huruf ti di awal dan akhir in. Domirnya ialah anti. Kenapa perempuan pink ni guna domir anti? Sebab dia sedang bertanya kepada orang perempuan. Baik, dan orang perempuan tu pun jawab ashtari. Nampak? Ashtari, saya sedang beli. Al-malabis, pakaian-pakaian, fi al-mahal at-tijari, pusat beli belah. Okey. Baik, ini kita tengok terjemahan saja kosakata. Ashtari, saya sedang beli. Ad-dukan, kedai. Abi', saya sedang jual. As-suq, pasar. Adfa', saya sedang bayar. Al-baqalah, kedai runcit. Baik, seterusnya. As'al, saya sedang bertanya. Saya sedang menyoal. Khidmah al-umala, perkhidmatan pelanggan. At-tasaffah, saya sedang melayari. Al-mawqi' al-elektroni, laman sesawang, laman web. Ursil, saya sedang hantar. Maktab al-barid, pejabat pos. Okey. Baik, sebenarnya ini adalah perbualan yang perlu kita replacekan pada ayat contoh perbualan ini. Okey, baik, tak apa, kita tahu terjemahan sahaja. Baik, seterusnya. Baik, perbualan di muka surat berikut. Fi di al-mahal at-tijari, di pusat beli belah. Baik, perbualan antara ba'i' penjual lelaki dan mushtari, pembeli lelaki yang bernama Muhammad. Okey. Baik, siapa nak baca? Siapa nak baca? Tak ada. Tak ada siapa nak memperbaiki sebutan bahasa Arab. Awak ada role play ya? Okey, tak apa. Baik, al-hiwar, perbualan baina antara al-ba'i' penjual lelaki dan al-mushtari, pembeli lelaki. Fi di al-mahal at-tijari, pusat beli belah. Li, untuk syira', beli. Al-malabis, pakaian-pakaian, al-jadidah, yang baru. Al-malabis, pakaian-pakaian. Ini ialah perkataan jamak plural. Jamak apa? Jamak taksir. Apa jantinanya? Di sini jantinanya ialah perempuan. Malabis, pakaian-pakaian. Kenapa jantina perempuan? Selain manusia, pakaian bukan manusia. Apabila jamak, malabis, pakaian-pakaian, banyak pakaian, maka secara automatiknya ia dalam jantina muannas, perempuan. Dan dikuatkan lagi dengan perkataan jadidah. Jadidah dah siap-siap dah jadi perempuan. New clothes. Kenapa jadidah ni kena jadi perempuan? Sebab dia tahu malabis ini ialah gender perempuan. Okey. Baik, perbualan antara ba'i' penjual lelaki dan mushtari, pembeli lelaki yang bernama Muhammad. Marhaban, hai. Tafaddal, silakan. Baik, marhaban. Tafaddal, noktah. Noktah ni pun dah terlari-lari dah ni. Okey. Tafaddal, silakan. Kaifa, bagaimanakah? Usa'iduka. Usa'idu, saya bantu. Ka, awak. Awak di sini lelaki. Penjual ini tahu dia sedang bertanya kepada orang lelaki. How can I help you? Marhaban, hai. Urid an, saya mahu. Ashtari, saya beli. Qamisan, baju kemeja. Dan sirwalan, seluar. Saya mahu beli baju kemeja dan seluar. Tafaddal, silakan. Wanzur, dan unzur, lihatlah. Fi di qisim, section atau bahagian. Al-malabis, pakaian-pakaian. Li, untuk ar-rijal, lelaki. Hunaka, di sana. Ya sayyidi, wahai encik. Ni pun tanda exclamation mark ni patutnya letak kat ujung. Okey.
Silakan dan lihatlah di section ataupun di bahagian pakaian lelaki di sana, wahai encik. Baik, baiklah, syukran jazilan, terima kasih. Ba'da selepas 5 daqaiq, 5 minit. Urid, saya mahu. Baik, nanti betulkan ya. Huruf hamzah ini tidak berbaris atas tetapi dia berbaris hadapan. Urid. As-sirwal. Nampak tak perkataan urid di sini? Selepas perkataan urid, tiada sebutan an. Kenapa tak ada? Sebab dia terus kepada perkataan as-sirwal. As-sirwal. Isim atau fa'il? Isim. Kalau dia directly kepada isim, kata nama, maka tidak perlu an. Bukan tak perlu, jangan letak an. Okay? Kalau nak letak an, urid an, mesti ada kata kerja fa'il mudhari'. Urid an ... asirwal. Contoh, urid an ashtari. Saya mahu beli asirwal. Tu baru betul. Kalau tak nak letak perkataan kata kerja, terus direct. Saya mahu seluar. Urid asirwal. Okay? Al-azraq, biru. B, miqas, size. Bersaiz. Isnan wa salasin 32 dan al-qamis, baju kemeja, al-abyad, putih. B, miqas. Miqas, size, L. Saya mahu seluar biru bersaiz 32 dan baju kemeja putih bersaiz L. Intazirni, tunggulah saya, qalilan, sekejap, min fadlika. Okay, bahasa Inggeris ialah please wait for me. Macam itulah. Tunggulah saya sekejap ya, macam tu. Hasanan, baiklah. Ini menunjukkan si penjual tu pun mencari seluar biru saiz 32 dan baju putih saiz L. Hasanan, baiklah. Kemudian dia pun datang. Tafaddal, silakan. Jarib, cubalah. Hazihi, ini al-malabis, pakaian-pakaian. Silakan, cubalah pakaian-pakaian ini. Alhamdulillah, jamil jiddan, cantik sangat. Sa'adfa' al-an, akan. Adfa' saya bayar. Al-an sekarang. Saya akan bayar sekarang. Idfa' bayarlah. Inda asyubak. Syubak counter. Bayarlah di counter. Syukran. Terima kasih. Okay. Okay, baik, seterusnya di muka surat sebelah. Arahan berbunyi sahih al-akhta' fil jumal al-atiyah. Betulkan kesalahan-kesalahan berikut. Baik, ini memang berkaitan dengan kaedah. Okey. Kita dah belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari' semua tu. Kaedah tu awak wajib hafal ya. Baik, sesungguhnya di muka surat ini semua yang berwarna merah ini salah. Salah dari sudut kaedah. Okey. Kalau perkataan itu isim, kata nama, tengoklah dari sudut cantina. Tengoklah dari sudut bilangan. Kalau yang merah itu adalah sejenis kata kerja fa'il, kenal pasti ia fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Apa jantinanya dan apa domirnya. Dan sesuaikan dalam ayat apakah domir yang betul. Okey. Baik, saya berikan terjemahan kasar sahaja. Baik, nurid an, mahu, ashtari, beli, al-qamis, baju kemeja, wa dan asirwal, seluar. Okey, mahu beli baju kemeja dan seluar. Baik, nombor 2, yanzur al-mushtariyah ila. Pembeli itu sedang melihat kisim al-malabis, section atau bahagian al-malabis, pakaian. Baik, nombor 3, yu'ti, beri. Al-ba'i', penjual. Penjual itu beri asirwal, seluar, as-sauda, hitam. Tafaddal, silakan. Jarib, cubalah. Hazihi, ini.
Al-qamis baju kemeja, wa dan as-sirwal seluar. Silakan cubalah baju kemeja dan seluar ini. Baik, nombor yang terakhir, tadfa sedang bayar, al-mushtariyah pembeli. Fi di asyubak counter, amama di hadapan as-sulam tangga. Pembeli itu sedang bayar di kaunter di hadapan tangga. Okey? Saya beri terjemahan kasar. Ingat ya, jangan bergantung pada terjemahan kasar ya. Awak kena bedah dulu perkataan yang salah itu. Okey? Kemudian barulah awak dapat detect kesalahannya, barulah awak dapat berikan jawapan yang betul. Okey, baik, seterusnya di bahagian bawah isi bina ayat soalan. Soalan sebegini confirm keluar dalam ujian bertulis yang mana dia bagi awak ayat jawapan. Pada ayat jawapan ada frasa yang bold ataupun berwarna. Fokus pada frasa yang berwarna itu untuk pilih kata soal dan seterusnya bina ayat soalan. Baik, nombor 1. Ashtari al-qamis wa as-sirwal. Ashtari, saya sedang beli al-qamis, baju kemeja, wa dan as-sirwal, seluar. Baik, nombor 2. Miqas as-sirwal al-aswad 32. Isnan wa salasin. Salasun. Saiz seluar hitam itu ialah 32. Baik, nombor 3. Naam anzur ila. Saya melihat qisim section atau bahagian al-malabis pakaian lirijal untuk lelaki. Saya sedang melihat section pakaian lelaki. Baik, nombor 4. Yadfa sedang bayar. Al-mushtari pembeli. Fi di asyubak counter. Amama di hadapan as-sulam tangga. Pembeli itu sedang bayar di kaunter di hadapan tangga. Tanzur sedang melihat. Tanzul al-mushtariyah ila. Pembeli itu sedang melihat qisim section al-malabis pakaian-pakaian. Okey. Okey, baik, seterusnya. Berkenaan dengan fi'il, domir, ni kita dah belajar kan kelas? Nota F tu kita dah belajar kan? Dah, Ustazah. Sudah ya. Okey, fi'il madhi, fi'il mudhari' semua tu kita dah belajar ya. Okey, baik, seterusnya ialah latihan. Baik, di sini ada 2 jadual. Kita tengok 2 jadual yang sebelah kanan. Okey. Ini ialah fi'il madhi. Kata kerja kala lampau, past tense. Okey. Dan dia bagi kata kerja dafa'a. Dafa'a telah bayar. Dafa'a telah bayar. Dan dia bagi awak beberapa domir. Ana, nahnu, hum, anti, hunna dan juga antum. Maka nyatakan perkataan tersebut. Sebutan bagi setiap domir yang diberi. Okey. Nota F ada dan kaedah ini, kaedah fi'il madhi awak wajib hafal. Okey, baik, seterusnya. Kolom yang sebelah kiri ini ialah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Kata kerja kala kini. Dalam ujian disebut kata kerja kala kini. Baik, dia bagi perkataan nazara. Nazara telah lihat. Kenapa dia bagi dalam kurungan telah lihat past tense fi'il madhi? Sebab ini original word. Okey, dia akan bagi original word. Maka awak kena masuk dulu dalam rumah fi'il mudhari'. Baik, saya berikan sebutannya untuk huwa. Okey, kalau huwa bunyinya ialah yanzur.
Yanzur. Sekarang dah dapat sebutan huwa. Maka tukarkan kaedah yanzur huwa di sini. Yanzur ini kepada hum, anta, ana, nahnu. Baik, nombor 5 pengulangan dia letak hum juga. Okey, saya ubah. Tukarkan kepada kaedah antunna. Anti. Okey, dapat kelas? Okey, baik, seterusnya. Ya, awak perlu ada buku sebenarnya. Okey. Namun saya tengok seorang pun rasanya setakat semalam tak ada beli buku pun. Saya syorkan awak beli buku. Saya risau ni kalau awak tak beli buku. Okey. Baik, istabdil, tukarlah al-af'al al-mudhara'ah al-atiyah. Tukarlah fi'il-fi'il berikut kepada tukarkan fi'il mudhari' berikut. Okey, baik. Apa yang dia minta awak buat ni? Baik, macam ni. Dia bagi ayat dalam kolom af'al lil muzakkar. Af'al, kata-kata kerja lil muzakkar untuk lelaki. Dan dia minta awak nyatakan jawapan af'al lil jamak, kata-kata kerja untuk jamak. Okey? Baik. Nombor 1. Ayat yang diberikan al-bai' yabi' al-malabis. Al-bai' penjual lelaki itu yabi' sedang menjual. Al-malabis pakaian-pakaian. Al-bai' penjual lelaki. Penjual ni lelaki ke okey? Penjual ni lelaki. Okey. Berapa bilangannya? 1. Baik, yabi'. Kita bedah dulu perkataan yabi'. Yabi' ini ialah fi'il, kata kerja. Fi'il mudhari' present tense. Apa buktinya? Buktinya ialah kaedah huruf Y di awal. Apa domirnya? Domirnya ialah huwa. Okey. Faham ya kelas kenapa dia domir huwa? Sebab kaedah huruf Y di awal. Baik, huwa apa jantinanya? Lelaki. Berapa bilangannya? 1. Baik, tetapi dia minta awak nyatakan jawapan untuk fi'il Allah. Nanti tolong betulkan ya. Di sini ada typo pada transliterasi, okey. Patutnya dia sebut lil af'al lil jamak. Al af'al lil jamak. Okey, dia minta awak nyatakan jawapan. Dia minta awak nyatakan jawapan dalam fi'il mudhari' juga, namun untuk domir yang bilangan banyak. Okey. Domir yang bilangan banyak. Okey, baik. Maksudnya apa? Kenalah tengok dalam jadual ataupun dalam nota F pun ada. Okey, saya dah bagi dah nota F. Sekejap ya. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Boleh tengok pada mana-mana ilustrasi di sini. Yabi' kaedah huruf Y di awal. Ingat ya, ini ialah fi'il mudhari' present tense. Yabi' ialah kaedah huruf Y di awal, domir huwa. Huwa jantinanya lelaki, bilangan 1. Arahan minta awak nyatakan jawapan untuk bilangan banyak. Maka tengoklah dalam nota F. Huwa di sini. Okey. Huwa bilangan 1. Jadi apa jamak, apa domir yang bilangan banyak? Huma bilangan 2. Hum lah jawapannya. Okey. Sebab hum bilangannya ialah banyak. Maka berikan jawapan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' untuk domir hum. Okey. Fi'il mudhari' untuk domir
Hum. Nampak? Hum kaedahnya ialah huruf Y di awal dan akhir una. Maka jawapannya ialah yabi'una. Okey, faham kelas? Okey, yabi'una. Okey, baik, seterusnya. Al-mudir, pengurus. Yas'al, sedang bertanya, sedang menyoal. Fi, di asyubak, counter. Yas'al juga kaedah huruf huruf Y di awal. Domir huwa. Huwa bilangan satu, jantina lelaki. Dia minta awak nyatakan jawapan bagi bilangan banyak. Jadi sudah tentu domir hum. Okey, domir hum. Berikan jawapan dia. Baik, seterusnya. Muhammad ya'mal sedang bekerja fi di al-mahal at-tijari, di pusat beli belah. Ya'mal. Okey, berikan jawapannya. Baik, seterusnya. At-tajir, peniaga lelaki. Yastarih, sedang berehat. Fi di al-bait, rumah. Yastarih, berikan jawapan dia untuk bilangan banyak. Baik, seterusnya. Al-mushtariyah, pembeli perempuan itu tadfa' sedang bayar fi di ad-daur, tingkat atau aras asani 2. Baik, tadfa'. Baik, kita bedah dulu kataan tadfa'. Tadfa' ini juga ialah fi'il. Fi'il apa kelas? Fi'il mudhari', present tense. Buktinya ialah kaedah. Kaedah huruf ta, huruf ti di awal. Okey? Kaedah huruf ta, huruf ti di awal. Apa domirnya? Kaedah domirnya ialah hiya dan juga anta. Namun bila kita tengok dalam ayat, domir yang paling tepat ialah domir hiya. Okey, hiya ni bilangan satu. Hiya bilangan satu. Dia nak awak berikan jawapan untuk bilangan banyak. Tengok mana jari tadi. Hiya ni kat sini. Hiya bilangan satu. Dan dia minta awak nyatakan jawapan untuk bilangan banyak. Maka domir hunna. Okey. Berikanlah jawapan. Hunna apa kaedahnya? Ini fi'il mudhari' ya. Hunna kaedahnya hunna kaedahnya ialah huruf Y di awal. Y di awal dan akhir na. Okey. Dan berikan jawapannya. Okey. Faham kelas? Okey. Baik, seterusnya. Baik, latihan. Nyatakan alamah sahih pada jawapan yang betul. Okey, tandakan right pada jawapan yang betul. Saya berikan terjemahan kasar sahaja. Ana ... al-internet ams semalam. Baik, tasafahtu atau safah, melayari. Kenal pasti. Yang mana satu ialah fi'il madhi past tense telah melayari dan yang mana satu fi'il mudhari' present tense sedang melayari. Okey. Baik, seterusnya. Fatimah ... as-sirwal, seluar. Tashtarin, sedang beli. Kenal pasti domirnya. Okey. Baik, seterusnya nombor 3. Huwa ... al-malabis, pakaian-pakaian al-qadimah, yang lama. Tu'ti, sedang beri. Ini adalah perbezaan kaedah. Jadi kenal pasti domir apa yang betul dengan dalam ayat itu. Okey. Baik, nombor 4. Anti ... al-wajibat. Al-wajibat, homework, kerja rumah, tugasan, assignments. Ta'malin, sedang lakukan.
Baik, nombor 5, nahnu kami al-internet, internet, ghadan esok. Okey, ghadan esok. Sa natasaffah. Baik, sebutan sa di awal, sa di sini akan. Natasaffah, melayari. Kenal pasti apa domirnya. Okey, tasaffahna, melayari. Okey. Baik, seterusnya. Hati soalan likulli ibarah atiyah. Bina ayat soalan. Ya, soalan sebegini, konsep sebegini confirm keluar dalam ujian. Yang mana pada ayat jawapan ada frasa atau perkataan yang bold itu. Sesungguhnya perkataan atau frasa yang bold itu ialah clue ataupun hint untuk pilih kata soal dan seterusnya bina ayat soalan. Baik, nombor 1, saya berikan terjemahan kasar saja, okey? La azhab ila as-suq. Tidak. Saya pergi ila ke as-suq, pasar. Baik, nombor 2, nahnu kami nadfa sedang bayar saman harga al-malabis pakaian-pakaian al-jadidah yang baru fi di asyubak counter. Baik, nombor 3, az-zabun pelanggan itu yu'ti sedang beri an-nuqud duit ila kepada al-bai' penjual. Baik, nombor 4, tatasaffah al-talibah. Tatasaffah sedang melayari. Al-talibah pelajar perempuan. Pelajar perempuan itu sedang melayari ma'a bersama sadiqatiha, kawan perempuannya, her friend. Baik, nombor 5, az-zabun pelanggan yas'al sedang bertanya, sedang menyoal. Fi di syubak counter khidmah al-umala, perkhidmatan pelanggan. Okay? Ustazah, Ya. saya nak tanya kalau macam dekat page atas tadi, page 14 ya Ustazah, kan Apa? ada soalan nombor 2 tu kan. Page 15 Ustazah. Yang bagian atas. Soalan nombor 2 tu. Okay. Kan dia mention Fatimah tu kan. Fatimah tu dia treat macam isim juga kah? Sebab macam Ana Huwa tu juga kah? Okay, baik. Fatimah ini ialah nama orang. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Yes, perempuan. Baik, dalam kes ini, kena kenal pasti domir apa yang kita perlu gunakan untuk gender, untuk Fatimah. Baik, kita tahu Fatimah ialah orang perempuan. Berapa bilangan Fatimah kat sini? 1. 1. Baik, apa domir yang mempunyai jantina perempuan bilangan 1? Hia. Hia lagi? Anti. Anti lagi? Ana tu masuk Yes, boleh jadi Ana. Okay. Baik, persoalannya. Yang lain semua tak boleh, okay? 3 domain ni saja. Hia, Anti dan juga Ana. Baik, sekarang kita kena analisis, kena tapis benda ni. Baik, persoalannya. Domir apa yang paling tepat untuk Fatimah? Baik, Ana. Ana ialah saya, first person. Sudah tentu salah. Okay. Baik, sekarang antara Hia dan juga Anti. Hia maksudnya ialah she, dia, perempuan. Anti maksudnya ialah you, kamu, perempuan. Baik, dalam kes ini, kita petik nama orang. Kita petik nama orang dalam ayat. Ibaratnya kita bercakap di belakang orang tersebut. Kita bercakap di belakang dia. Siapakah dia? Dia ialah Fatimah. Jadi domir apa yang paling tepat? Hia. Kenapa Hia. Anti salah? Awak kena ingat, senang saja. Anti ialah second person. Terjemahan kamu, engkau, awak. Dalam bahasa Arab, kalau second person, kita wajib sebut perkataan ya, wahai.
Kalau ada perkataan wahai Fatimah, maka si Fatimah itu ialah second person. Kita panggil Fatimah, wahai Fatimah, awak ... Tapi dalam kes ini tiada wahai. Maka Fatimah di sini ialah third person. Okey, jelas kelas? Okey, saya ulang. Kalau second person dalam bahasa Arab, hukumnya wajib menyebut ya, wahai. Macam contoh dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, selamat pagi cikgu, kita ada tanda koma. Tetapi dalam bahasa Arab, sabah al-khair, ya cikgu, yes, wajib ada ya. Menunjukkan si cikgu itu ialah second person dan saya ialah first person. Faham kelas? Jadi nombor 2 di sini dia memetik nama orang, Fatimah. Jadi secara automatiknya Fatimah ini ialah third person. Sama kes juga kalau gender lelaki, okey? Faham je kelas? Bagus soalan tu. Okey. Senang saja. Kalau adalah nombor 2 ni dia sebut ya Fatimah, wahai Fatimah. Di sini kita faham saya first person dan Fatimah ialah second person. Tetapi dalam ayat nombor 2 ni tiada sebutan wahai, maka si Fatimah ini ialah third person. Okey. Yang mana kita bercakap di belakang dia. Okey. Baik. Okey, baik. Jelas Okay, bagus soalan tu. Okey, seterusnya kita tengok terjemahan sahaja. Kam saman hazihi al-qalan suah. Baik, ini tanda soal, okey. Kam saman hazihi al-qalan suah, sebab ini ayat soalan. Kam berapakah saman harga hazihi ini al-qalan suah songkok? Cantik kan terjemahan. Berapakah harga songkok ini? Baik. Kemudian jawab sama nuha harganya. Nya di sini merujuk kepada qalan suah. Kenapa disebut Sebab qalan suah ini gender perempuan, muannas. Okey. Sama nuha harganya. Yakni harga songkok ini wahid wa ishrun, 21 ringgit. Baik, seterusnya nombor 2. Bikam, berapakah harga adfa, saya bayar. Hazihi ini al-jubah, jubah. Berapakah harga yang saya perlu bayar jubah ini? Adfa hazihi al-jubah bi mi'ah ringgit. Okey. Bi mi'ah ringgit. Saya perlu bayar jubah ini dengan harga RM100. Baik, seterusnya. Kam, berapakah taklifah, kos, li untuk atau bagi, haza ini al-komputer, komputer. Berapakah kos bagi komputer ini? Taklifah li hazal komputer, kos bagi komputer ini ialah 1900 ringgit. Kam, berapakah si'ru, harga, haza al-hiza, kasut ini? Si'ru al-hiza, harga kasut ini bimi'ah wa samanin ringgit. 180 ringgit. Baik, dia nak tunjuk awak tentang kosakata dan kaedah. Okey, baik. Semuanya berkaitan dengan duit. Berkaitan dengan nilai mata wang. Okey, amount. Okey. Baik, dengar sini baik-baik kelas. Perkataan saman, terjemahannya ialah harga. Dan juga si'ru, harga. Kedua-dua perkataan ini popular dan terjemahannya sama, iaitu harga. Ya, saman ialah si'r.
Saman ialah si'ar, harga, price. Kedua-dua perkataan ini sinonim ya. Saman ialah si'ar, harga. Okey, baik kelas. Seandainya awak menggunakan perkataan saman ataupun taklifah, kos ataupun si'ar dalam ayat soalan, maka pastikan kata soal awak ialah kam. Berapakah? Kam. Kam si'aru. Kam taklifah. Kam saman. Saya ulang. Kalau ada perkataan saman atau taklifah atau si'ar pada ayat soalan, maka pastikan guna kata soal kam. Kam saman bla 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 bla. Kam taklifah bla 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 bla. Kam si'aru bla 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 bla. Okey? Dan cara menjawabnya, contoh, samanuha wahid wa ishrun ringgit. Harganya ialah RM21. Okay, kam taklifah lihaza al-komputer? Taklifah lihaza al-komputer, kos komputer ini ialah RM1,900. RM1,900. Baik, manakala ada kata soal lain yang membawa maksud duit, iaitu become. Ya, sebutan become ini khusus untuk duit. Bila mana ada sebutan kata soal become, maka jangan sebut sebutan saman atau taklifah atau si'ar. Okey? Contoh ayat, become adfa hazihi al-jubbah. Become itself terjemahannya ialah berapakah harga. Jadi jangan sebut saman lagi. Become saman, berapakah harga? Harga, dah 2 kali sebutan harga. Salah Kalau sebut become, jangan sebut saman atau taklifah ataupun si'ar. Become adfa hazihi al-jubbah. Berapakah harga adfa yang saya perlu bayar untuk jubah ini? Dan ayat jawapan adfa hazihi al-jubbah B. Nampak tak ada sebutan B di sini? Mana wujudnya B? B ini wujud dari perkataan become. Okey, saya ulang, B amount duit. B mi'ah ringgit, RM100. Mana wujudnya B ni? B ni wujud dari B pada become. Okey. Ini adalah kaedah. Jadi dengar baik-baik kelas. Kalaulah dalam ujian, okey, dia bagi ayat jawapan begini. Adfa hazihi al-jubbah B mi'ah ringgit. Oh, ada B. Ada sebutan B pada nilai duit. Maka sudah tentu kata soalnya ialah become. Boleh tak sebut come saman? Jawapannya tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab pada ayat jawapan tiada sebutan saman. Dan lagi satu, pada ayat jawapan dia dah sebut B. Okey. Maka dah ada B di sini, dah ada signal dah kat sini. B mi'ah ringgit. Oh, ringgit duit. Okey. RM100. Tak kisahlah berapa ni amount duit sekalipun. Saya nak tunjuk ada B dan ada amount duit, maka kata soalnya mesti become. Okey. Kalau nak guna, kalau saman, cuba tengok ni. Kam saman hazihi al-qalan suah, berapakah harga songkok ini? Tengok ayat jawapan. Samanuha. Nampak? Pada ayat jawapan ada sebutan saman.
Okey. Pada ayat jawapan ada sebutan saman. Sama juga. Kam taklifah lihaza komputer? Taklifah. Pada ayat jawapan ada perkataan taklifah. Kalau diberi ayat jawapan taklifah lihaza komputer bla 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 bla, maka sudah tentu kata soalnya ialah kam taklifah. Boleh tak sebut become? Tak boleh. Okey. Faham kelas? Baik, tengok nombor 4. Kam si'ru haza al-hiza? Kam si'ru haza al-hiza? Baik, saya besarkan. Berapakah harga haza ini al-hiza? Kasut. Kemudian ayat jawapan, si'ru haza al-hiza bi-mi'ah wa samanin ringgit. Harga kasut ini RM100. Baik kelas, buka hati, buka minda, buka mata. Ayat jawapan yang diberikan ini ada kesalahan. Baik kelas, beritahu saya apa kesalahannya. Nampak tak? Nombor 4, ayat soalannya berbunyi kam si'ru haza al-hiza. Dan ayat jawapan berbunyi si'ru haza al-hiza bi-mi'ah wa samanin ringgit. Harga kasut ini RM180. Baik, saya beritahu siap-siap di sini ada typo, ada kesalahan. Beritahu saya kelas yang mana salah? Apa yang salah dalam ayat jawapan ini? Siapa nampak? Bimi'ah Ustazah. Yes, pada ayat jawapan ini dia sebut B. Sebenarnya tak boleh sebut B. Kenapa tak boleh? Sebab ayat soalan menggunakan kam, si'ru. Dan ayat jawapan pun telah sebut si'ru haza al-hiza dan tak boleh ada B. Okay? Faham kelas? Ini typo. Alright? Jelas? Jawapan yang betul ialah si'ru haza al-hiza mi'ah wa samanin ringgit. Okay? Kalau nak kekalkan B, maka ayat soalan mesti berbunyi become haza al-hiza, become haza al-hiza dan jawapannya mesti berbunyi haza al-hiza bi mi'ah wa samanin ringgit. Okey? Dapat kelas? Okey, baik. Contoh yang di bawah. Become adfa, become berapakah adfa saya perlu bayar? B, mi'ah ringgit. Nampak ada sebutan B. Kenapa dia kena sebut B? Sebab orang ni dah sebut become. Berapakah saya perlu bayar? B, mi'ah ringgit. RM100. Okey? Jelas kelas? Alright, okey. Baik. Okey, baik, seterusnya ini isim isyarah, asma al-isyarah, kata-kata nama tunjuk. Dalam nota F juga ada, okey. Baik, sebut kelas qarib. Qarib maksudnya ialah dekat. Awak biasa dengar rakan karib. Ya, karib, akrab, itu semua ambil daripada perkataan Arab. Oh, ingat, karib maksudnya rakan karib, kawan karib, kawan rapat. Rapat dekat. Itulah dia. Okey. Baik, saya bermain dengan bahasa supaya awak ingat terjemahan. Baik, ba'id, jauh. Okey, ba'id, jauh. Qarib dekat, ba'id jauh. Ya, kata nama tunjuk, mana-mana bahasa sekalipun kita ada dekat dan juga jauh. Baik, cuma bezanya dengan bahasa Arab ada dua sebutan berbeza bergantung pada jantina. Haza.
Ini adalah untuk jantina lelaki. Contoh ayat, haza kitab. Ini sebuah buku. This is a book. Baik, hazihi. Ini, this. Hazihi Fatimah. Ini ialah Fatimah. Okey. Baik, seterusnya untuk jauh, zalika, itu. Tilka, itu. Bezanya ialah jantina. Zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Okey. Baik, dia bagi contoh ayat. Haza bai'. Ini seorang penjual lelaki. Hazihi ba'i'ah. Ini seorang penjual perempuan. Baik, itu zalika muwazzaf. Itu seorang pegawai lelaki. Tilka muwazzafah. Itu seorang pegawai perempuan. Okey. Bezakan ya. Haza, hazihi, ini. Bezanya ialah jantina. Haza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Zalika, tilka, itu. Zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Okey. Baik, ada soalan? Jelas? Kesilapan pelajar pasal zalika, dia mungkin terpengaruh kot. Okey. Dia silap menjawab masa ujian. Apa yang terjadi? Dia ingatkan zalika tu ialah gender perempuan. Dia terpengaruh. Zalika, lagu zalika. Tidak ya, jangan biarkan diri awak terpengaruh dengan lagu. Okey. Zalika itu jantina lelaki. Tilka itu jantina perempuan. Okey, faham kelas? Okey, baik, seterusnya ada latihan di muka surat sebelah tapi tak ada dalam slide saya. Jadi pastikan awak buat je. Latihan ini adalah berkaitan dengan isim isyarah. Okey, saya tak dapat tunjuk sebab dia tak ada dalam slide ni. Jadi awak kena ada buku untuk buat latihan. Alright. Okey, baik, ada soalan setakat ni? Jelas? Baik, dan saya Ustazah nak juga tanya, ya, apa dia? nak tanya pasal buku tu Ustazah. Aha. Nak beli macam mana? Bukan Nak saya ambil waktu next class ke? Saya ada bagi ni kan, pautan. Sekejap. Adakah saya bagi? Oh ya, saya tak bagi ya. Minta maaf. Okey. Next class bulan Jun ya kalau tak salah. Sekejap ya. Next class 14 bulan Jun. Jun. 14 Jun kan next class. Betul Ustazah, 14 Jun. Alright, okay.